Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali Zaza berada di sini, iaitu di Pejabat Pos dan Telegraf yang berdekatan dengan dataran bangunan Dewan Bandaran. Sebelahan dengan bangunan Dewan Bandaran di Ipoh. Okay. Pada tahun 1928, tempat ini diletakkan sebagai Pejabat Pos dan Telegraf lama, tetapi pada penghujung tahun 1928 tempat ini telah berpindah ke Taiping, Perak. Apapun, bangunan ini masih lagi kekal megah di sini dan masih melambangkan ciri-ciri sejarahnya yang tersendiri. Apapun, semoga dia baik-baik saja. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Okey, datang selalu.